Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okay, untuk video kali ni saya nak share pasal veneer. Okey. Veneer ni apa? First kita pergi fungsi lah. Fungsi veneer ni sama dengan PVC edging, iaitu kita akan lekatkan kat tepi board. Sebab bila kalau kita dah potong board, macam contoh ni blok board lah, bila kita potong board dia akan nampak finishing yang tak berapa nak cantik lah. Jadi kita akan tutup dia menggunakan veneer. Fungsi dia sama jugalah macam PVC edging, cuma ini dia kulit kayu lah, kulit kayu yang betul. Okey. Dan cara pasang dia pun sama jugalah. Kita letak gam, kemudian kita tampal lah. Letak gam maksudnya kita akan letak gam dekat tepi board. Dekat kita punya edging ni pun kita kena letak gam juga. Pasal video pasal cara nak letak edging kat sini saya pernah buat sebelum ni. Tuan-tuan boleh scroll tengok lah. Okey. Sebenarnya veneer ni dia ada banyak saiz lah. Berapa banyak dia punya lebar, dia punya thickness. Ada yang lebar lagi pun ada. Selain daripada kita nak tutup tepi sebagai edging, ada juga orang letak dekat depan. Tapi yang tu itu veneer yang besar lah, dia punya lembaran yang agak besar. Itulah kadang-kadang veneer ni kan kita boleh buat tertipu lah. Contoh macam kita beli barang-barang perabot kan, kita akan nampak keping board tu macam solid kayu, sampai bergaduh-gaduh lah dengan orang rumah. Jadi bila kita korek, bila kita tebuk dah terkorek, barulah nampak chipboard ditampalkan dengan veneer. Barulah nampak. Itulah sebab harga lah, kita boleh agak lah dari harga kan. Kalau harga tu macam murah sangat, takkanlah sekeping board dia nak jual dengan harga yang murah yang tu. Dan veneer ni juga dia ada macam-macam. Selain daripada lebar, kemudian thickness lah. Thickness dia pun macam-macam thickness lah. Daripada 0 berapa lah, saya tak ingat lah. Okey, apa itu veneer? Okey, veneer tu dia kulit kayu. Sebenarnya bukan kulit kayu lah, dia pokok yang solid. Dia ada macam-macam jenis pokok. Yang paling top macam nyatuh lah, veneer nyatuh, semangkang, entahlah, saya lupa dah. Yang saya ingat nyatuh dengan semangkuk je. Dia ada banyak-banyak jenis veneer lah. Maknanya daripada sekeping board, sebatang pokok tu, diorang pakai mesin. Dia lebih kurang macam sharpener lah. Kita asah pensel tu kan, dan bila kita nak tajamkan mesin, nak pusing-pusing, kan dia ada keluar lembaran kayu tu kan, kulit-kulit kayu. Sama jugalah, mesin dia pun lebih kurang macam tu juga. Saya rasa tuan-tuan pernah tengok kot dekat TikTok ke apa kan, dia letak atas satu mesin panjang tu, dia tekan sampai keluar kulit-kulit kayu macam ni. Memang ada yang diorang buat sebagai plywood, dan ada juga digunakan untuk buat veneer. Sebab veneer ni pun ada permintaan jugalah. Permintaan pun disebabkan untuk penggunaan dia lah. Untuk kita balut board, buat edging. Okey, itu fungsi veneer lah. Okey, cumanya kalau untuk veneer ni, kenapa kita nak perlu tampal veneer? Kita tak pakai PVC edging terus. Okey, kalau kita letak veneer ni, kita boleh spray. Contoh macam ni, projek nyatuh. Tepi-tepi ni saya nak edging lah, macam sebelah surface dia dah cantik lah, sebab nyatuh kan, veneer nyatuh. Cuma tepi-tepi ni nak kena letak edging lah. Dan untuk kalau kayu solid ni, saya bukan, kalau untuk projek ni saya nak kena spray. Kalau kita pasang PVC edging, masa nak letak untuk letak kat veneer memang tak sesuai lah. Sebab PVC edging ni bila dia kena dengan thinner, dia akan kedut lah, kedut ataupun cair kan. Jadi dia kurang sesuai lah. Tapi memang ada orang main letak juga, pasang
dia letak PVC edging, lepas tu dia spray. Itu terpulang kat dia lah. Tapi kalau macam saya lebih suka menggunakan veneer ni lah. Ok, untuk kita spray cat ataupun kita nak spray ataupun kita main stain lah, stain ataupun shellac, kita letak veneer. Itu fungsi veneer. Ok, jom saya demo sikit lah cara pemasangan PVC edging, PVC edging pula, cara pemasangan veneer ni macam mana. Ok, sekarang dekat tempat yang kita nak tampal veneer ni, first kali kalau board kita akan gosok dulu lah, bagi tak ada apa berbulu ataupun ada selumbar kan. Gosok dulu bagi dia hasil dia cantik lah. Kita tak nak nanti dia ada macam berkedut-kedut ataupun tertimbul disebabkan efek apa-apa benda lah. So lepas tu kita akan letak gam. Ni gam contact glue ataupun gam Dunlop lah, kalau orang panggil gam Dunlop kan. Cuma kalau nak pakai brand Dunlop tu mahal lah, satu tin dalam RM80. Ini dalam satu tin 50 lebih macam tu lah. So kita akan letak gam dulu, kemudian macam biasalah tunggu bagi kering. Dia sama juga macam kita pasang PVC edging, cuma dia ada beza sikit lah masa kita nak buat finishing dia macam mana. Ok, sekarang kita akan tunggu dulu lah dia bagi kering. Sementara tu saya akan prepare barang-barang lain yang nak pakai. Ok, sekarang gam pun dah agak kering. Ni kita tunggulah kering dia dalam masa 5-6 minit macam tu lah. Kalau gam ni masih juga ada orang yang tak reti pakai gam contact glue ni. Dia tanya kenapa nak tunggu kering. Tak, sebenarnya kita memang kena tunggu dia kering baru dia mau melekat. Dia bukan gam uhu ke gam sekolah macam gam kanji yang kita pakai kat sekolah tu kan. Dia beza sikit cara guna dia. Okey, untuk barang-barang yang nak pakai, tool yang nak pakai lah, gunting untuk kita potong lah. Saya suka potong gunakan gunting, saya tak suka pakai pisau. Contoh macam ni kan, pakai pisau kita nak tarik, saya tak suka. Kadang-kadang dia tersiat, langsung kita punya veneer terkoyak. Jadi pakai gunting lagi senang lah. Memang kita akan guna pisau je, tapi sekejap lagi lah dia ada tunggu turn dia nak pakai pisau. Ok, bila kita dah potong. Ok, untuk veneer ni kita kena tampal lah. Kita kena letak gam juga lah. Saya dah cakap tadi kot. Ok, bila kita dah tampal je lah. Minta maaf lah, saya ni cakap payah lah. Ok, kita dah tampal, kemudian barulah kita ambil pisau. Ok, kemudian kita kena lebihkan lah, sama macam PVC edging lah, kena lebihkan tepi ni dan tepi kena lebihkan. Jangan buat ngam-ngam. Kalau ngam-ngam kita payah nak dapat tepi dia tu cantik. Ok, kalau nak potong veneer ni, kalau guna pisau lah, kita memang betul-betul nak kena gunakan pisau yang tajam. Dia kalau PVC edging pula terbalik tau. PVC edging saya tak suka sangat pakai pisau yang tajam, sebab nanti dia akan makan kayu. Tapi kalau veneer ni nak kena pisau yang tajam tu lah. Ok, kemudian kita akan lorek sini, tarik sampailah dia putus terkepak tu kan. Kalau macam PVC edging senang, kita sekali tekan dia dah putus. Kalau veneer ni itulah kena pelan-pelan lah. Pertama dengan keadaan pisau yang tak berapa nak tajam, kita kena lorek 2-3 kali lah. Kalau PVC edging sekali je, tapi kalau veneer kena lorek banyak kali lah. Sampailah dia putus. Kena guna cara ni lah. Saya tak tahu ada cara lain ke tak. Kalau guna cara ni baru kita dapat satu dia rata elok. Ok, sekarang pisau dah tak pakai lagi dah. Kita kena letak tepi pisau. Ok, sekarang ni kita nak buang pada bahagian yang tepi-tepi ni, yang terlebih ni.
yang terlebih-terlebih ni kan. Aduh, tak boleh nak fokus pula. Tak apalah, tuan-tuan boleh faham kot. Ni yang terlebih ni kan, kita nak potong buang. Okey, untuk potong buang ni kita kena gunakan sandpaper. Alright, ni saya punya sandpaper. Sandpaper ni grit dia 180. Saya akan tampal atas board lah. Tampal dengan gam lah. Letak macam ni. Jadi mudah sikit lah kita nak potong kita punya vinyl ni. Untuk grit sandpaper ni tak boleh yang terlalu tinggi lah. Kalau pakai tinggi sangat, penat juga kita nak buat kerja. Sebab kita kena pakai yang grit kasar sikit, 180 contohnya, supaya dia boleh memotong. Tujuan sandpaper ni adalah untuk potong bahagian tepi tadi, bukan untuk gosok bagi licin. Okey, kemudian kita kena gosok. Tuan-tuan tengoklah macam mana cara saya buat. Okey, nampak dia terputus sendiri dia. Kita kena gosok. Dia kalau macam PVC edging lain. Kalau macam PVC edging kita tu ambil pisau, tarik je tu kan. Tapi kalau vinyl ni tak boleh lah. Nanti dia makan kayu lah. Makan kayu dan makan vinyl ni. Nanti terkoyak. Jadi caranya kita kena potong dia pakai sandpaper. Kita akan tonyong sampailah dia ni tercabut, tertanggal. Andai kata dah tonyong terlalu sangat, barulah kita boleh pakai pisau. Kita kikir sikit lah, dia akan putus. Kemudian rapikan sikit lah, sanding sikit tepi-tepi ni. Tepi-tepi ni saya tak suka, sebenarnya saya pun tak suka sangat terlalu tekan. Kalau kita terlalu tekan, nanti kita punya board ni akan curve sangat lah. Sebab kalau curve sangat tu tak apa nak cantik lah, tak syok kan. Macam saya potong sampai dia putus je, dan bukan saya tekan sangat pun, saya cuma layang je sampai vinyl tadi putus. Okey, so macam ni lah kita akan dapat dia punya hasil dia. Macam ni. Jadi inilah yang punca kita tertipu lah. Ingat ke skeping board solid kan, skeping kayu solid, rupanya tanpa vinyl je pun. Vinyl ni kita boleh tampal atas chipboard, blockboard, plywood pun boleh digunakan. Okey, alright. Lepas dah settle ni, saya macam biasalah nak hantar kepada spray. So partner saya spray sekejap lagi. Okey, untuk sebelum spray, cuba pastikan lah masa kita letak gam tadi tu kan, pastikan tepi-tepi ni tak ada gam-gam yang terlebih-lebih lah. Dia kadang-kadang memang terlebih-lebih kat gam tepi-tepi ni kan. Pastikan dia tak ada dulu. Kita cuci lah pakai thinner ke, gosok pakai sandpaper ke, supaya tepi-tepi ni tak ada gam. Sekejap saya ambil satu contoh lah macam mana gam yang saya masukkan tu. Okay, ni ada contoh skeping board. Macam skeping board tu, board tadi tu dia ada gam terlebih-terlebih macam ni lah. Kita kalau boleh nak elak lah benda yang macam ni, cuba cuci buang dia habis pakai thinner ke, gosok dengan kain. Sebab apa, nanti bila kita nak spray, thinner tu akan makan gam ni. Jadi dia akan berketul, dia akan nampak kita punya finishing tu tak cantik lah, macam kasar, kemudian ada timbul-timbul kan. Jadi seelok-eloknya gam yang ni kita cuba cuci lah sampai dah betul-betul bersih lah macam ni. Baru kita boleh dapatkan hasil yang cantik dan boleh tipu orang kata ini skeping board solid, skeping kayu solid. Okey, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton, dan untuk dapat video kan yang lebih, info-info yang lebih pasal pembuatan kabinet dapur ke, apa-apa tukangan kayu ke, boleh subscribe lah channel ni. Nanti saya, kalau saya ada update video-video terbaru, tuan-tuan boleh tengok lah. Alright, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi.